Assalamualaikum, hai hampa. Kembali lagi bersama saya, Madam Yan, dalam rancangan podcast soal LPTM USAS siri kedua bersama dengan sekolah-sekolah terpilih di sekitar negeri Perak. Saya kat mana sekarang ni? Saya pun tak tahu saya kat mana. Sacah je. Tahu saya kat mana sekarang. Tapi sebelum saya bagi tahu kepada penonton di luar sana yang saya berada di mana sekarang ni, saya nak semua yang tengah menonton ni untuk terus support kita punya FPTM USAS. Kita punya fakulti kita sendiri. Minta tolong support dengan cara follow TikTok rasmi FPTM USAS. Lepas tu kita ada page di Facebook FPTM USAS. Kita juga ada Instagram. Dan kita juga ada YouTube channel FPTM USAS. Please, tolonglah subscribe. Kesian kat kami ni kan. Kita buat podcast ni. Tolonglah subscribe. Okay, so sekarang ni sebenarnya saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Mercu, Kuala Kangsar, Perak. Okey, sebenarnya sekolah menengah Bukit Mercu, Kuala Kangsar, Perak ni dekat je. 5 minit je rasanya daripada Universiti Sultan Azlan Shah, kan? Hai. Okey, jadi saya tak nak buang masa banyak-banyak. Saya nak kenalkan kita punya panel yang kita bawa hari ni. Bukan calang-calang tau. Hebat kita bawa hari ni. Nak tahu siapa? Okey, jom kita kenalkan. Okey, Assalamualaikum. Salam. Okey ke? Sihat? Okey, so teacher macam mana? Okey, Alhamdulillah. Boleh teacher kenalkan nama. Silakan teacher. Nama diberi Nurul Kasum binti Umar. Saya pengalaman mengajar di Bukit Mercu. Tahun ini adalah tahun ke-16 saya di sini. Lama. 16 tahun sebagai teacher, 13 tahun sebagai warden. Wah. Menarik ni. Banyak nak tanya ni. 13 tahun sebagai warden dan warden yang menginap di asrama. Lagi nak tanya. Lagi saya nak tanya. Pengalaman mengajar 16 tahun dan option saya memang bahasa Inggeris TESOL. Okey, tinggal sambung lagi. Jangan sambung. Nampak dah excited. Kita tanya dulu, jemput dulu panel yang sebelah kita lagi. Okay, Assalamualaikum. Saya Fatini Nur Izzah binti Azizan Baki, pelajar tingkatan 5 di SMK Bukit Mercu. Sekarang ni kelas yang saya ambil adalah agama perakaunan. Jadi saya ambil subjek agama, bahasa Arab, pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, pendidikan syariah Islamiah dan juga prinsip perakaunan lah. Tapi sekolah ni juga wajibkan untuk kita orang ambil matematik tambahan. Ini asal daripada mana? Saya asal Candan, orang sini juga, Orang Kuala Kangsar. Boleh lah tu. Kuala Kangsar dekat dengan USAS. Okay, so masing-masing dah kenalkan diri dan saya percaya penonton di luar sana pun excited. Dah tahu siapa kita punya panel pada hari ni. Tapi mungkin kurang excited sebab tak tahu lagi cerita di sebalik setiap panel-panel kita bawa hari ni. Okay, teacher, saya nak tanya. Teacher tadi katanya warden kan? Ya, saya warden. Warden kan? Okay. So sepanjang 16 tahun teacher kat sini, mungkin kita tak naklah cerita pasal warden lagi. Kita hold dululah. Kita nak tanya 16 tahun tu dia punya tempoh masa tu lama berada di sini. Mesti tahu banyak perkembangan yang dah berlaku di sekolah ni. Sangat. Okay. Perkembangan daripada segi banyak yang saya dapat sentuh. Yang pertama, infrastruktur. Okey, infrastruktur yang pertama saya lihat perkembangan daripada surau yang kita gunakan tempat kita punya setting ni. Dulu surau ni tak orang cakap sehebat fasiliti dia. Ada aircon, ada belakang ni cantik background, ada kat luar, ada tempat luar, tempat dalam, indoor dengan outdoor. Tak ada. Dan begitu juga dengan dewan. Dulu dewan tu lantai ni parkir sahaja. Sekarang ni dah lantai simen, fully simen. Kita ada kipas gergasi kita panggil. Dan yang paling terkini pada bulan April baru-baru ni, kami dah ada layar luncur mega yang pertama dekat Kuala yang besar. Layar mega screen. Skrin besar. Dekat mana tu? Kat mana? Kat Dewan. Boleh tayang lah podcast ni nanti. InsyaAllah. Memang kami pun dah tayang. Siri pertama dah tayang di situ. Ya ke? Siri pertama tayang kat situ. Untuk belajar tengok podcast yang siri pertama. Ya. Lagi? Apa lagi perkembangan? Daripada segi perkembangan infrastruktur yang tu lah. Daripada segi bilangan pelajar, kami sekarang ni dah bilangan pelajar kami 800 lebih. Okay, kenapa istimewanya Bukit Mercu berbanding dengan sekolah di Kuala Kangsar? Bukit Mercu satu-satunya sekolah di Kuala yang menawarkan subjek KAA yang ada 3 kelas untuk Form 1 sampai Form 3. Subjek KAA tu stand for?
KA kelas aliran agama yang macam mana Fatini ni sendiri, dia form 5 dia ambil 5 agama kan. Itu maksudnya. Dan dekat Perak ni kami sahaja yang ada bilik KA yang lengkap dengan showcase. Showcase tu ada apa? Dalam bilik showcase tu ada tunjuklah sepanjang berapa tahun KA di Bukit Mercu ni, yang bermula kelas KA yang Bukit Mercu masa semula-mula saya masuk, saya ingat lagi. Hanya ada 2 kelas je. Bermula dari Indigo 1, Indigo 2, sehinggalah kita ada 3 kelas, cemerlang, cerdik dan cerdas. Daripada satu saja kelas KA pada form 4 dengan form 5, kita dah ada 2 sekarang ni. Dan ada 1 tahun tu kita orang buat 3 kelas KA. Benefitnya kelas KA ni, kita dapat kumpulkan pelajar-pelajar yang akhlaknya baik dan cemerlang, sebabnya dididik. Dan perkembangan lain yang saya tengok daripada segi Sasiah, satu-satunya sekolah yang saya tengok pada mula saya kat Bukit Mercu ni, sehingga kan kami dah menjadualkan waktu duha. Waktu duha memang semua pelajar wajib duha. Ada waktu rehat tu dipanjangkan. Rehat biasanya 20 minit, kita panjangkan 30 minit, 10 minit khusus untuk pelajar duha. Dan sekarang ni nak menuju ke SPM, memang diadakan khas hari Khamis, pelajar akan baca Yasin dan solat hajat bersama-sama. Pelajar tingkatan 5 Ni. Kami nak mengukuhkan aspek rohani mereka juga. Ya, maksudnya kat sini kita tekan ke aspek rohani tu sendiri. Okay, so bila kita cakap tadi, itu adalah orang kata keunikan yang mungkin sekolah lain tak ada, yang ada di SMK Bukit Mercu ni sendiri kan. Dari segi kurikulum, mungkin boleh nak cerita ada tak terlibat dengan apa-apa sukan ke apa ke? Kurikulum, okey, kami sekarang ni yang terkini sekali pasal catur kita kan. Catur kami ni, seorang pelajar kami, kelas KA juga, 4 agama 1, Ibrah. Dia berada di Mongolia sekarang untuk peringkat antarabangsa pertandingan catur dia. Dan dah dapat dah result yang baru hari ni, dia main untuk Rapid Challenge, tempat ketiga. Tempat ketiga. Yes, itu yang terkini lah, yang paling tinggi catur kami. Itu yang terkini lah. Terkini yang paling tinggi. Segi macam sukan ke ada tak? Sukan, catur tu dikira sebagai sukan. Okay, Kita ada bola sepak, bola jaring, semua ada. semua ada juga lah. Sama je lah macam. Sama macam sekolah-sekolah lain. Unikan dia yang tadi lah ada apa ni, aliran? Kelas aliran agama. Kelas agama, menarik tu. Okay, so Fatini. Ya. Fatini okey ke? Okey. Makan dah ke belum ni sebenarnya? Baru makan tadi dengan teacher. Kan hari ni kami pengetua belanja. Pengetua belanja. Bawa saya sekali. Boleh. Lepas ni kita pergi. Nanti kita pergi. Boleh. Saya tak boleh. Style saya tak boleh makan selagi tak settle. Orang kata biasa sangat duk buat podcast lah apa dengan, tapi saya still tak boleh. Macam Fatini, saya dengar kata awak ni ketua pelajar di sini. Betul. Okay, so apa yang istimewa yang jadi ketua pelajar? Istimewanya, saya rasa maybe orang kenal kita lah, sebab setiap minggu kan jadi baca ikrar. Lepas tu saya yang akan menguruskan perhimpunan, in charge lah. Kalau ada apa-apa tu mesti orang macam, oh ni kot ni lah ketua pengawas kita ni kan. Lepas tu istimewanya lagi, saya rasa maybe cikgu-cikgu kenal lah. Sebab kita ketua pelajar kan, kita jadi main attraction. Apa-apa pun orang akan tengok dekat diri kita dulu. Okay. Ya tu. Waktu tadi kata kenalkan diri awak apa ni, kelas perakaunan dengan agama. Okay, bila sebut perakaunan, fakulti kami pun ada sebenarnya. Diploma perakaunan dan dengan degree pun ada. Di FPTM. So dah nak tahu juga, bila kata tu kita nak tahu jugalah. Kalau macam ini gabungan antara dua, macam akaun tu dia belajar yang macam mana, yang dari segi agama tu subjek-subjek. Kalau subjek, siapa yang ambil subjek agama ni, kita orang tak ambil pendidikan Islam. Sebab kami akan ambil bahasa Arab, pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga pendidikan syariah Islamiah. Kenapa tak ambil pendidikan Islam? Sebab ada antara subtopik dalam pendidikan Islam tu, kita orang belajar juga dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan syariah Islamiah. Macam untuk akaun pula, sekolah kami pairkan dengan AdMed. Jadi kami kena ambil lah prinsip perakaunan, matematik tambahan, peringkat Al-Quran Sunnah, syariah dan juga bahasa Arab. Itu adalah subjek elektif yang kita nak kena ambil. AdMed, kalau biasanya kalau tak tahu lah, macam saya dulu belajar juga, tapi dia bawah saya tuling kan. AdMed, biologi, kimia. Tapi kalau kami dulu asing. Kalau ini dia campurkan sekali.
Math sahaja untuk prinsip perakaunan. Account tu dia belajar yang macam mana biasanya? Kami akan belajar asas lah dalam prinsip perakaunan tu. Kita akan belajar macam mana nak buat akaun penamat, journal, basic-basic yang kita orang belajar lah untuk SPM ni. Kan macam sekarang ni kan more kepada digital. Ada yang didedahkan di peringkat sekolah ni berkenaan dengan sistem perakaunan ke? Kalau digital tu belum lagi. Kita orang base apa yang ada dalam buku teks sekarang ni sahaja. Yalah, kalau nak itu mungkin di peringkat universiti lah sendiri kan. Di peringkat universiti kita akan belajar. Sebab maksudnya kalau di peringkat universiti memang dah digunakan lah. Betul-betul. Dan sebagainya. Okey. Berbalik kepada ketua pengawas tadi. Okey. Macam mana terpilih menjadi ketua pelajar tu? Ketua pengawas pelajar sama je lah kan? Macam mana boleh terpilih? Ke dia ada kriteria yang melengkapi? Dia ada proses lah yang kita orang perlu ikut. First kali, seingat saya mula-mula cikgu-cikgu akan vote dulu untuk top 7. Top 7 tak? Top 7 lah. Top 7. Daripada situ, cikgu pengawas kami akan adalah fasa-fasa yang kita kena buat pengucapan awam. Lepas tu, pentadbir pun akan vote juga. Tapi yang main dia, yang cikgu akan lihat untuk jadi ketua pelajar ni dari segi akademik dan co-curriculum dan sasiah. Seimbang tak antara tiga-tiga tu? Kalau dia hanya just bagus akademik tapi dia tak aktif dalam co-curriculum pun tak boleh jadi juga. Sebab cikgu mencari seorang yang seimbang. Balance. Pun dia boleh buat. Oh, tiga-tiga pun boleh buat. Lepas cikgu dah pilih tu, cikgu akan serahkan nama yang pilihan cikgu kepada pentadbir. Pentadbir akan vote. Lepas tu baru cikgu umumkan lah. Sebenarnya kalau ikutkan saya pun terkejut juga yang saya dapat jadi ketua pengawas. Sebab yelah, saya kan perempuan. Sekolah ni bukannya sekolah perempuan. Sekolah ni campur kan lelaki dan perempuan. Jadi bila perempuan jadi ketua pengawas tu macam wow, perempuan, wanita. First time perempuan jadi ketua pengawas? Tahun kedua saya rasa. Tahun kedua? Yes. Sebelum ni Lelaki. Lepas tu sebelum tu baru perempuan. Tak apalah, hidup perempuan kan. Kita kan perempuan. Girl power. Bangga. Girl Saya power. perempuan bangga sebagai perempuan. Okey, so mungkin saya cikgu teacher sendirilah kan. Berkaitan dengan pemilihan terhadap Fatini ni kan. Apa yang teacher nampak? Orang kata lebih kepada kelebihan yang kalau student itu kalau dia aktif, dia boleh jadi macam Fatini. Kelebihan. Okey, kelebihan kalau kita tengok pada Fatini ni, satu saja saya nampak. Dia seimbang. Contoh, daripada segi akademik dia, dia adalah pelajar yang tersenarai untuk sekolah, pelajar target cemerlang, iaitu seramai 15 orang. Dan dia adalah nombor 2. Ranking nombor 2. Ranking nombor 2. Yes. Dan dia seimbang. Dia daripada segi akademik, Fatini dah seimbang. Daripada segi co-curriculum, tahun lepas sendiri, Fatini telah dinobatkan sebagai puteri curriculum walaupun di tingkatan 4. Sebab dia ada penglibatan peringkat kebangsaan. Ya. So Fatini ni layaklah dan sesuai dan dinobatkan sebagai ketua pelajar kami. Okay, so maksudnya kat situ dia dah ada orang kata pendedahan dari segi survival skill. So apa pendapat teacher sendiri berkenaan survival skill student? But sekarang ni saya rasa tak tahulah, mungkin di tempat saya je ke ataupun di tempat luar ke, sebab student-student saya kebanyakan juga introvert. Nak cari yang macam Fatini ni sebenarnya susah juga. Mungkin di peringkat sekolah sendiri teacher, apa yang teacher nampak kan? Kalau kita tengok kan sekarang ni sebenarnya sistem sekolah kita, pendidikan kita kan, dimulakan dengan minggu pertama persekolahan, minggu seronoknya ke sekolah. Okey, sebenarnya macam sekolah Bukit Mercu, minggu pertama tu kaunselor, pentadbir dengan guru-guru akan duduk berbincang untuk merangka program seminggu tu. Dan kami akan mencadangkan satu hari tu adalah hari untuk bengkel pengucapan awam dan bengkel mencungkil bakat di kalangan pelajar-pelajar yang baru masuk ni, macam form 1, baru masuk. Yes. Kami dah garap masa form 1 tu, dah garap apa yang dia orang boleh buat. Apakah kelebihan dia orang. So masa tu cikgu-cikgu dah tengok dah bakat-bakat terpendam. Yalah, selama ni tak tunjuk kan. Masa tu kita boleh tengok secara keseluruhan. I see. Pengucapan awam dah saya first time sebenarnya dengar. Sebab selalu saya dengar kalau kat universiti ialah ada, diorang ada untuk pengucapan awam kan. Tapi memang kami ni memang
memang dah nampak dah benda tu. Sebab bila pelajar nak pergi interview, yang kita tekankan communication skill. Macam mana cara pelajar tu berkomunikasi. Kita tak nak pelajar yang lahir Bukit Mecu ni result kebabung. Nak datang depan, nak bercakap, nak introduce diri, malu. Tak nak macam tu. Kita nak produk Bukit Mecu ni yang boleh ke depan, akademik cemerlang, boleh bercakap, boleh hidup selepas tamat persekolahan. Kiranya bila dia sambung belajar kat universiti, dia takkan jadi macam nak tunggu cikgu je. Tak. Kita dah didik mereka daripada awal lagi. Yes. InsyaAllah lah, saya pun harap ada produk Bukit Mecu dekat FATM, dekat fakulti kita sendiri. Mana tahu ambil tiba-tiba ambil multimedia, macam saya. Kan? Kami ada pelajar-pelajar yang memang minat benda-benda macam ni. Ada juga. Kami ada satu branding baru, SVG, yang mana pelajar-pelajar tu dia akan handle satu part. Macam kami kan ada luncur skrin kan, layar luncur skrin baru tu. Pelajar tu sendiri yang akan gunakan Canva dan buat Canva tu. Yang persembahan Canva tu. So kami dah dedahkan pelajar dengan Canva. Dan tak silap saya, kami ada satu kerjasama dengan USAS bawa pelajar-pelajar ni belajar Canva. USAS bantu kami. Memang kalau macam di fakulti saya pun memang banyak je kita buka lah bengkel Canva, editing. Ada didedahkan hari tu bengkel Canva di bawah USAS ni bekerjasama dengan kami. Bagusnya tu kita ada collaboration kan. Mungkin akan datang mungkin lebih banyak lagi collaboration antara FPTM sendiri, FPTM Jurusan dengan Sekolah Bukit Mecu kan. Okay, so berkenaan dengan tadi kata diterap daripada tingkatan 1 lagi, ucapan awam dan sebagainya. Fatini salah satu produk yang daripada awal itu ke? Ya. Daripada form 1. Daripada form 1 pada zaman PKP ingat tak Fatini? Mewakili waktu tu online. Dah nampak dah bakat dia. Cikgu-cikgu dah nampak. Yes. Dan Fatini pernah jadi MC. MC untuk majlis besar. Untuk pengetahuan semua, kalau hari anugerah ke hari sukan, kami biasa gunakan pelajar sebagai MC. Cikgu sebagai pembimbing. Ya, itulah yang saya nak dengar. Biar pelajar jadi MC. Yes. Memang pelajar dididik macam tu. Okay. Maksud dia volunteer. Fatini volunteer sendiri ke macam mana? Untuk pertandingan tu ke? Untuk yang jadi MC ke, untuk perasmian? Macam saya kan pengawas kan. Jadi waktu tu kami ada jadual dan tak tahulah macam mana nama saya terpilih. Tapi sebab sebenarnya dari sekolah rendah lagi, mak saya dah ajar sebab mak saya cikgu bahasa Melayu kan. Jadi kalau ada apa-apa berkaitan pengacaraan ke apa ke, memang saya akan rujuk dia dulu. Dia ajar saya dan daripada situ saya rasa mungkin cikgu-cikgu dapat tengok bakat dalam diri saya lah. And actually saya suka je buat benda macam ni kan. Memang minat saya dalam bidang ni. Ya, itu pasal kata peranan ibu bapa sendiri kan. Ibu bapa kena mainkan peranan. Sekarang ni pun apa yang saya tengok berkaitan dengan isu-isu dan sebagainya kan, ibu bapa selalu menangkan anak untuk perkara-perkara yang salah kan. Macam benda-benda yang macam ini kadang-kadang diorang rasa kita menyusahkan anak-anak mereka. Sedangkan kita ni di peringkat kita ni kita nak mengajar kan. Nak membentuk sebenarnya. Mungkin teacher ada pandangan berkenaan ini? Kita biasa dengan isu ibu bapa menangkan anak. Biasa. Itu perkara biasa. Dekat mana-mana sekolah ada. Benda ni terjadi, saya dapat detect sebab saya kan warden kan. Apa yang saya nampak. Tak touch lagi tu. Tak touch. Apa yang saya nampak, kadang-kadang penceritaan tu berbeza. Anak bawa balik rumah, cerita lain. Sebaik-baiknya, ibu bapa dia terus communicate dengan cikgu. Jangan melalui anak-anak. So, bila-bila ibu bapa dengar daripada pandangan cikgu, dan ibu bapa baru dapat clear picture apa yang terjadi sebenarnya. Dan barulah mereka akan faham. Oh, anak aku macam ni, rupanya dia silap. Dan cara komunikasi cikgu tu, nak bercerita pada ibu bapa tu, kena jaga. Sebab kita berhadapan dengan ibu bapa di sana yang bukan, anak-anak ni sebenarnya dia ada 2 watak yang berbeza. Di rumah, dia lain. Di sekolah dia lain. Itu yang kita kena tackle dengan baik. Okay, teacher, saya nak tanya lah kan berkenaan dengan peranan ibu bapa tu sendiri dalam mendidik anak kan. So kita tengok macam sekarang ni ibu bapa banyak masuk campur juga urusan macam hal-hal sekolahan anak lah kan. Kadang-kadang bila cikgu nak memberi tahu sesuatu, kita kadang-kadang teacher tu nak tanya sendiri kepada pelajar tu, tapi ibu bapa yang merespon. Sebab apa pandangan orang kata peranan ibu bapa ni dengan anak-anak? Yang saya tekankan kat sini komunikasi antara guru dengan ibu bapa. Dia mesti ada cara. Sebab bagi saya, bila saya sebagai warden tu, kami ada satu grup khas
Okey. Di sekolah ni, untuk pengetahuan semua, kami ada satu grup khas macam pelajar form 5 memang ada grup direct dengan parents. Apa kami guna? Saluran untuk bagi tahu kelas-kelas tambahan, gambar anak dia datang sekolah, gambar. Gambar Yes, kami akan kat gambar tunjuk, okey, yang ni anak puan, kelas tambahan apa semua. So parents, anak saya datang kelas hari ni. Terutama pada kelas-kelas yang kat belakang-belakang tu. Sebab kami nakkan mak ayah dia pun yakin anak dia petang sekolah. Sebab anak sendiri cakap kat saya, teacher tangkap gambar saya. Selagi mak saya tak rasa saya datang kelas tambahan teacher. So teacher dia kenalah tunjukkan bukti. Menariklah dia ada budaya yang macam pelajar sendiri minta kan. Maksudnya Sebab dia nakkan mak dia orang percaya dia orang. Dan kami memang ada satu sekolah ni memang membina hubungan yang rapat antara pentadbir, saya pentadbir, kami dengan pelajar dan ibu bapa. Memang ada satu kerjasama yang mantap. Oh ya. Apa yang saya boleh bagi contoh kalau macam dekat asrama. Kalau kami macam nak buat moreh ke apa kan, kami cakap je, okey hari ni kami nak buat moreh, kami nak tanya kalau ibu bapa nak sumbang, dan sumbangan ibu bapa memang sangat menggalakkan. Bayangkan kami nak buat moreh tu bubur biasa je. Parents masuk sumbangan banyak sampai anak-anak puas makan. Boleh order air balang, boleh order tu, semua untuk dia. Belum lagi sebut kalau anak-anak puasa sunat. Kalau anak-anak puasa sunat, kami sebarkan, datanglah juadah-juadah tambahan berbuka untuk anak-anak tu. Seronoknya kalau macam tu kan. Kena komunikasi tu. Komunikasi Hmm. kena jagalah Hmm. antara orang kata buat apa, cikgu dan juga pentadbir kan. Supaya kita nak parents ni dia dapat clear cut apa sebenarnya anak dia buat kat sekolah. Biar berhubung terus. Jangan dengar cakap anak bulat-bulat. Okay, so nak tanya itu yang side yang positif. Mungkin side yang negatif yang teacher nak ceritakan, mungkin ada pengalaman yang berkomunikasi dengan ibu bapa yang jenis dia, kenapa nak ambil gambar anak saya ni? Setakat ni sepanjang saya kat sekolah ni tak pernah. Diorang siap minta lagi. Betul ke cikgu anak saya sampai sekolah? Dan kadang-kadang, cikgu, saya basuh seluar anak saya. Tiba-tiba dia pasir. Betul ke anak saya pergi sekolah? Wah, sampai begitu. Budak-budak ni, lebihnya budak Bukit Mercu ni, bila kita tanya, cakap macam ni je. Teacher ni tak nak lah kamu tipu-tipu. Cakap jujur. Saya punya ayat selalu, apa dia bam? Bam pula. Fatini, berterus. Lewat nama manja. Manja memanja. Berterus terang adalah bahasa yang paling indah. Terus terang je kat teacher. Teacher tadi balik pergi mandi sungai kejap. Dia cerita betul-betul senang lah kan. Kita pun cerita kat mak ayah mereka betul-betul. Itu yang penting. Sebab bila kalau pelajar itu sendiri jujur, senang untuk kita. Pihak kita sendiri kan sebagai pendidik. Sebab bila kata sampai di rumah ceritanya lain, kita sampaikan benda yang betul, mereka sampaikan benda yang salah. Agak-agak siapa yang nak dipercayai tu kan. Dia kan jadi isu antara isu parents nak percaya cikgu ke nak percaya anak. Dia kan jadi isu yang macam tu. Itulah yang kita tak nak kan. Okay, so kan bila kata dari segi kepercayaan, okay, so macam teacher sendiri, teacher meletak kepercayaan kepada pelajar. Macam tadi teacher kata pada tahun 2024 pelajar dapat SPM bahasa Inggeris A kan? A+. Kalau nak dapat A tu saya selalu dapat A, tapi nak dapat A+ tu susah. Nak dapat A+ susah. Kan? Sebab kita bawa hari ni adalah teacher Inggeris sendiri, sebab saya percaya sebenarnya bahasa Inggeris ni memang orang kata antara kita sesama pelajar ni susah nak mahir. Bukan kata pelajarnya, even diri saya sendiri pun kita boleh bercakap kan, tapi grammar kita kadang-kadang ke laut. Tapi yakin tu perlu. Yakin tu perlu kan. Bila kata letak kepercayaan ni dari side akademik lah kan. So macam mana teacher boleh buat sampai dapat ramai yang dapat A pada tahun itu? Okay. Yang pertamanya, macam saya selalu cakap kat diorang, before you love English, you must love me first. Belajar sayangkan saya, hormatkan saya. InsyaAllah ilmu tu akan mengalir dengan mudah. Saya memang cakap kat diorang, apa saja masalah cerita, jangan simpan. Anggap teacher ni bukan sekadar teacher, tapi sebagai kawan kamu yang boleh bantu kamu. Saya selalu cakap kat mereka, indahnya result bahasa Inggeris kamu akhiri dengan grade A dalam SPM. Apa yang nak kena buat? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengamalkan konsep drilling, latih to be. Saya memang dah ajar mereka ni daripada mereka form 4, soalan-soalan format SPM. Saya memang bagi, dan saya ada satu program tu, saya masa cuti sekolah lagi.
orang cuti sekolah masa form 4 relax-relax. Tak, diorang dah start buat latihan bahasa Inggeris. Daripada diorang form 4 cuti sekolah akhir tahun yang panjang 3 bulan tu, suruh buat juga latihan bahasa Inggeris. So, buat juga. Ah. Buat juga kan. Dan sekarang ni terus-terus sebab saya target sebelum menuju ke SPM sebenar 1000 soalan. Wah. Hmm. 1000 soalan. Yes. Memang dia kena letak target macam tu barulah. Ya, saya kena push. Alhamdulillah. Okay, Fatini pula. Dia tak sabar lah. Bilalah saya nak kena cakap ni kan. Okay, mungkin daripada Fatini sendiri sebagai pelajar kan. Untuk Fatini, macam mana Fatini seimbangkan? Tadi bila kata, faham bila kata ketua pelajar, dia terpilih tu sebab dapat orang kata kelayakan tertentu kan. So macam Fatini yang dah galah tanggungjawabnya sekarang ni, macam mana nak seimbangkan akademik dan juga tanggungjawab yang dipegang sekarang? Pertama sekali pesan mak saya, kerja sekolah kena siapkan. Apa-apa sekalipun tanggungjawab di luar, apa yang dalam kelas siapkan dan fokus. Jadi kalau kata saya ada tanggungjawab selain pada macam pengawas kan, saya ada tanggungjawab kalau untuk event tu kena handle apa ke apa semua tu, first thing sekolah, kerja sekolah, apa yang cikgu bagi kena ikut, kena siapkan, kena follow, baru proceed dengan benda-benda tu. Sebab dan saya pun sebab yelah kita pelajar kan, tanggungjawab kita mestilah kena belajar kan, takkan datang sekolah nak buat benda lain kan. Memang ini jadi pengawas ni adalah perkara sampingan yang kita belajar. Di samping kita jadi pelajar ni, pengawas ni adalah ilmu-ilmu lain yang kita nak tambah dalam diri kita. Macam mana saya seimbangkan tu, saya rasa kena pandai bahagikan masa. Bila perlu untuk kita buat benda ni, bila masa kita kena buat untuk benda lain pula. Tapi utamanya hanyalah untuk dalam kelas lah. Dari segi akademik tu sendiri. Fokus dalam kelas, kena jaga hubungan dengan kawan, jaga hubungan dengan cikgu, siapkan apa yang cikgu suruh buat. Macam tu lah. Beri ilmu pada kita. Mungkin Fatini boleh share sikit kan, macam seharian Fatini punya aktiviti daily life sebagai pelajar, ketua pengawas, daripada pagi sampai ke malam. Bila masanya nak siapkan kerja, bila masanya nak uruskan diri. Macam sekarang ni saya dah tak ada tugas sangat dah sebagai ketua pelajar. Dah ada yang baru dah pun. Sebabkan dalam SPM ni memang kalau kelas saya lah kan, everyday kami ada kelas tambahan. Habis je kelas pukul 3.10 tu, 3.30 kelas tambahan. Sampai pukul 4.30 atau pukul 5. Habis daripada tu, malam pula kita orang sambung balik. Pukul 8 sampai 9.45 everyday. Everyday. Cuma weekend tu kadang-kadang Ahad tak ada, Sabtu tak ada. Tapi Sabtu pagi memang ada lah. Ahad tu depends. Kalau cikgu nak buat. Kalau tak ada, tak ada. Macam mana tu bagi saya lah kan, sebab kelas kami dah pack dengan kelas tambahan. Masa untuk kita study tu maybe tak ada sebab kita pun dah penat kan. Apa yang perlu buat bagi saya, fokus 100% apa yang cikgu ajar dalam kelas. Kalau ada soalan, tanya. Balik rumah tu, around pukul 10 tu, kalau ada kerja sekolah yang boleh siapkan. Kalau tak ada, kita stop. Besok tu baru sambung buat. Macam tu lah. Sebab yelah kelas tambahan pun sebab cikgu pun luangkan masa kan. Jadi takkanlah kita tak datang pula kan. Tapi ada juga yang tak datang kan. Ada juga yang tak datang. Satu lagi kelebihan sekolah ni kan, saya nak cerita lah. Saya rasa dekat sekolah lain tak ada. Sekolah Bukit Mercu je ada. Saya penyelaras program kecemerlangan sekolah. Satu istimewanya Bukit Mercu ni, kalau kelas tambahan tu, saya hanya open jadual je, cikgu berebut nak isi. Ya, cikgu memang berebut isi, terutama kelas Fatini 5 agama 1. Memang full. Untuk bulan November ni memang full. Petang, malam, full. Kalau tak ada tu macam cikgu ambil macam tu. Kalau bayangkan kalau cikgu keluar macam untuk tugas rasmi kan, meeting ke apa, ada bertugas daerah ke, cikgu booking nak masuk relief kelas tambahan. Masuk relief kelas, tak payah nak penat guru kanan nak buat relief kan. Tak payah. Cikgu-cikgu booking nak masuk kelas ni, nak masuk kelas ni. Ini budaya cikgu-cikgu Bukit Mercu yang tak ada kat sekolah lain. Sebab pengetua saya sendiri ngaku. Macam mana boleh wujudnya budaya yang macam tu? Sebab okay, kalau saya pun mengakulah, sebab saya pun pendidik kan, kadang-kadang rasa macam malasnya nak kelas. Dah ada perasaan malasnya nak kelas, tak laratnya. Macam mana nak wujudkan rasa semangat? Saya tak tahu nak cakap budaya ni jadi macam mana. Tapi memang kami ni kalau waktu pagi tu tengok je, pantang nampak nama cikgu ni. Contoh Nurul meeting dekat Ipoh.
Hari Khamis, tahu dah kelas 5 agama 1 ada, 5 KE ada. Rebut. Terus tulis nama. Waktu Nurul 7.48.40 BI. Okey. Siapa ambil? Cikgu Raihan ambil. Cikgu Fatimah ambil. Kalau 1.10, 2.10 Nurul. 5 agama 1. Cikgu Almi ambil. Cikgu Almi. Semua berebut dah. Memang dah berebut. Memang ada positif. Pantang tengok. Konoknya kalau macam tu kan. Memang susah nak cari kan. Patutlah pelajar. Itu orang kata bila jadi macam tu, pelajar pun dia nampak semangat yang sebenar tu. Dekat kan Cikgu Bukit Mercu ni satu bahasa. Passionate dekat anak-anak murid dia. Passionate kan. Betul lah juga kan. Kalau kita tak passion. Nak buat jamuan ke apa, cikgu tak apa, teacher sponsor ni, orang ni sponsor tu. Dia orang punya jamuan jadi gah sebab cikgu nak sponsor. Sebab kasih sayang tu ada.